Hari ni kita buat ulasan lagi tentang isu semasa berkaitan dengan negara kita. Orang politik yang bingai-bingai ni, Madanun bingai-bingai ni semua. Cara dia buat keputusan. Ya, janji dia melangit, bulan, bintang, langit semua ada. Tapi hari ni semuanya ditunaikan dengan alasan. Korang nampak tak ni? Takkan tak nampak. Kalau tak nampak, pandangan kau adalah pandangan taksub membabi buta. Tahu, kunyit terlebih lah tu. Okey, baik. Hari ni aku tak nak bagi korang serabut. Aku cerita bagi detail, bagi korang faham. Ya. Bila aku ulas tentang minyak, ramai orang mula nak bercakap, oh sebenarnya sistem ni dah lama. Kalau kita nak ubah, bukanlah satu hari punya cerita. Bukan 2 hari. Persoalan dia kat sini, bila nak ubah? Dah mula buat perubahan atau belum? Kita tak proses minyak je buat, oi. Kalau kita proses, bolehlah cerita. Kita tak proses. Persoalan dia kat sini, kenapa tak proses? Alah, kau ni susah lah jebat. Semua kau nak tanya. Mestilah aku nak tanya, aku nak tahu. Generasi aku mungkin tak ada apa. Masuk kubur, tidur, duduk, diam-diam. Generasi akan datang, apa jadi? Faham? Orang Melayu banyak kena tipu dengan orang politik. Faham? Cerita pasal kemerdekaan pun hancur. Mana ada Malaysia ni merdeka? Malaysia ni diberi kemerdekaan. Bukan kita merdeka dengan sendiri. Faham? Tengku Abdul Rahman pergilah luar negara tu, minta merdeka. Merdekakan kami. So, cerita pasal pejuang Mat Kilau. Mat Kilau berjuanglah pada masa tu. Tapi adakah kita merdeka sebab perjuangan dia? Bukan. Lieutenant Adnan, Jepun kata kalau ada 10 Lieutenant Adnan ni, askar Jepun perlu ada berbatalion-batalion untuk nak kalahkan dia. Betul lah. Tapi kita merdeka sebab Lieutenant Adnan ke? Ini pun tak boleh fikir lah. Kita merdeka sebab kita pergi minta dekat orang putih nak merdeka. Kita merdeka ke macam tu? Tu bukan merdeka, tu given nama dia. Faham? Betul-betul merdeka tu Vietnam tu, Korea tu, tu merdeka. Dia buat keputusan dia sendiri, negara dia sendiri, apa saja undang-undang dia sendiri. Tak ada siapa boleh bangkang dia, tak ada siapa boleh bantah dia. Tu merdeka. Kita harga minyak pun orang luar kontrol. Tahu? Nak beli senjata untuk tentera dengan polis pun orang luar kontrol. Berapa ramai kita boleh ada tentera, boleh ada polis pun orang luar kontrol. Mat Salleh orang putih kontrol. Bukan kita boleh suka-suka. Merdeka apa macam ni? Faham tak? Jadi kita ni diberi kemerdekaan. Sebab tu orang politik Melayu sejak dulu lagi duk menipu je bangsa dia sendiri. Faham tak? Kalau Anwar Ibrahim punya janji bintang, bulan, langit tu semua sebelum-sebelum ni, masa dia jadi pembangkang, golek atas jalan raya apa semua, pendidikan percuma mana? Turun harga minyak mana? Hari ni semua janji dia tunaikan dengan alasan je. Sebab dia tahu orang Melayu ni bodoh. Boleh digula-gulakan oleh orang politik. Faham tak? Dia orang allowance minyak semua dah disediakan. Dia orang tak ada masalah minyak. Dia orang tak ada masalah harga barang naik. Semua dia orang tu hidup dengan gaji, dengan allowance, semuanya duit rakyat. Yang nak melingkup, nak mampus, nak melarat, engkau lah. Faham tak? Sebab tu kita jangan jadi pentaksub politik. Betul is betul, salah is salah. Demi masa depan generasi akan datang. Tahu tak, China sekarang ni dah ada kenderaan tanpa pemandu. Dah mula buat kaji selidik untuk buat robot untuk tentera. Kau rasa-rasalah, tak lama Nokia 3310 tu pergi ke Nokia daun lah apa semua ni. Berapa tahun? 5 tahun. The next 5 tahun pergi ke telefon Android. Sekarang dah pergi ke AI. Anwar Ibrahim punya reputation boleh jatuh 50 ke 60% hanya di media sosial menggunakan AI saja. Reputasi dia boleh jatuh. Kau ingat apa? Tahu? Ini tahun ni, lagi 10 tahun apa cerita?
Negara-negara besar, negara-negara maju ni, diorang dah buat robot, AI, semua dah buat dah ni. Kita boleh tengok filem Blue je lah pakai AI. Bodoh. Hidup pakai buku, pakai sejarah. Tahu? Tu kampung aku, Taiping tu. Bangunan lama berkekalan kat situ. Bila tanya kenapa tak bangunkan tempat ni, kenapa masih bangunan-bangunan lama? Oh, ini sejarah. Orang Melayu disuruh hidup dengan kenangan. Mereka hidup dengan masa depan. Kita disuruh hidup dengan kenangan, ketinggalan. Orang-orang politik hidup dengan masa depan. Kayakan keluarga, kayakan kroni. Kita melarat bangsat, jilat orang politik. Faham? Lagi 5 tahun ke 10 tahun je, kau tengoklah apa jadi. Dulu tol pakai krani ambil duit cash. Lepas pada tu dia buat smart tag, dia buat touch and go. Berapa ramai pekerja tol kena buang, kena berhenti, tak ada kerja. Sikit hari lagi driver bus tak pakai dah, engineer tak pakai dah, arkitek tak pakai dah, accountant tak pakai dah. Sebab apa? Semua pakai sistem. Faham? Kalau kau ketinggalan, kau akan ketinggalan selama-lamanya. Faham? Kita tengok Iran berperang dengan Amerika, dengan Israel apa kan. Kau rasa kau setaraf dengan Amerika ke? Dengan Amerika pun jauh. Tak usah cerita dengan Amerika. Dengan Iran tu sendiri pun kau ketinggalan. Kau tahu tak mentaliti rakyat Iran ni macam mana? Kau tahu tak berapa educatednya orang-orang Iran ni? Aku tahulah. Aku ada kawan Iran ni 5-6 orang yang profesional punya. Dia bercakap dengan kau Melayu lah. Dia cakap dengan kau, kau bercakap dengan dia, dia tengok je kau, dia angguk yes, dia senyum kat kau. Kau pusing je, kau beralih je, kau nak berjalan. Kau tinggal je tempat conversation tu, kau pusing jalan je, dia panggil kau apa? Stupid. Tahu? Just one turn je, dia panggil kau stupid. Tadi dia duduk depan kau, dia senyum je kat kau. Tahu? Sebab apa? Mentaliti kita ni jauh ketinggalan. Tahu? Orang sibuk buat nuklear lah, bom lah, tu lah, ni lah, apalah semua. Hantar fighter jet pergi perang. Iran hantar drone. Tak ada fighter pilot dalam tu. Hantar drone ni pergi bom orang. Sikit hari lagi kita pakai kereta kebal. Kita pakai fighter jet. Orang pakai jet tak ada pemandu lah. Harga $3,000 je kos nak buat drone tu. Kita bawa fighter jet harga bilion. Satu peluru tembak juta, ratus ribu. Nak musnahkan satu drone yang berharga $3,000. Kau bayanglah kalau kita ketinggalan, negara kita jadi apa? Generasi akan datang jadi apa? Tahu? Sikit hari lagi sekolah pun tak ada dah. Pasal apa? Semua online. Faham? Sebab apa? Dunia semakin maju. Polis tak pakai kereta peronda dah silat-silat lepas ni. Polis pun silat-silat dah tak ramai dah. Pasal apa? Semua pakai sistem, pakai satelit, pakai internet. Pemantauan pakai kamera, CCTV. Grab, taxi tak pakai driver, bas tak pakai driver. Kau bayangkan? Agak-agak kau orang boleh follow ke benda ni? Kalau berkeadaan orang politik dok bodohkan rakyat berkekalan sampai tahun 2026 ni. Dalam isu minyak tu saja tak boleh buat keputusan sebab terikat dengan negara luar. Siapa suruh kau bawa negara kau bagi orang ikat? Tak kira lah mana parti pun. Kita nak kerajaan yang ada ni bawa perubahan, betulkan sistem yang salah. Sebab dulu dia yang paling kuat melalak, kata kerajaan bangang lah apalah semua. Sekarang kau datang pun kau bangang juga ke Anwar weh. Betulkan lah. Tak boleh. Pasal apa tak boleh? Terikat dengan rasuah, terikat dengan kuasa-kuasa politik. Malaysia too much control by politik. Jahanam negara ni kalau buat macam tu, dikekalkan macam tu, jahanam.
Korang tak takut ke dengar aku cerita ni? China buat tentera pakai robot. Besok orang tak pergi perang dah. Perang dengan dia hantar robot pergi. Engkau hantar nyawa hidup pergi, dia hantar robot dia pergi. Mati-mati lah robot. Aku ada banyak lagi robot. Iran hantar drone. Kau bantai drone dia jatuh. Jatuh-jatuh lah. Aku ada banyak lagi drone. Agak-agak kau Malaysia ni duduk kat mana masa tu? Faham? So fikir 20 step further. Fikir ke depan. Jangan duk jadi pentaksud tengok benda main follow je. Follow. Bodoh-bodoh politik ni sudahnya kau jumpa jalan macam ni. Ke kanan pun tak boleh, kiri tak boleh, depan tak boleh. Melainkan kau pusing ke belakang, kau bunuh diri kau. Lagi baik kau mati. Faham? So fikir-fikirkan, hidup berakal, mati jangan berantu. Jangan bagi peluang dekat orang politik. Jangan sewenang-wenangnya letak kepercayaan pada orang politik. Faham tak? Level kita ni ketinggalan jauh tau. Lagi 10 tahun, kalau kita tak boleh follow high-tech yang berlaku dalam dunia, negara kita akan ketinggalan selama-lamanya. Bermakna kita kekal dijajah secara sistematik oleh negara luar. Faham tak ni? So, fikirkan apa aku cakap. Kita tak habis-habis didendangkan dengan pahlawan-pahlawan Melayu lah apalah semua. Suruh kita kenang jasa pahlawan tu. Padahal kita merdeka pun bukan sebab pahlawan tu. Straightforward aku cakap. Nak marah-marah lah. Kita merdeka sebab Mat Gilau ke? Kita merdeka sebab Lieutenant Andan ke? Tidak. Kita merdeka sebab kita pergi merayu minta merdeka tu. Mat Saleh bagilah kat kita. Tapi dia pegang leher kita. Sebab tu harga minyak pun kita tak boleh buat keputusan sendiri. Sebab bodoh-bodoh bangkai politik ni ada ramai. So hidup berakal, mati jangan berantu. Fikir-fikirkan. Sekian, wassalam. Jumpa di next video.